Selamat tengah malam kepada anda para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita di ruang udara Ria. Dan saya Casey akan menemani anda pada tengah malam ini. Selamat bercuti juga kepada semua. Selamat hari cuti. Malam ini kemungkinan saya masih belum lagi buat keputusan, tapi saya dah buat persiapan. Sekiranya kalau perlu, saya akan keluar konti. Sebabnya dua kisah yang diceritakan oleh pengirim kita. Ada dua kisah berlaku betul-betul di belakang kawasan tempat saya bertugas. Benar ataupun tidak, jangan mudah percaya. Rancangan Misteri Jam 12 ini 100% hanya sekadar hiburan saja, saudara. Jadi, apa yang ingin saya beritahu anda kepada anda semua yang sedang mendengar Ria 897. Sekejap lagi, kemungkinan saya belum buat keputusan lagi. Saya nak kena tengok cuaca, keadaannya. Saya akan keluar konti buat MJ12 untuk membaca dua kisah ni saja. Kemudian akan balik dan sambung Misteri Jam 12 bentar nanti. Tapi sekarang biarlah saya mulakan dahulu. Kalau ada voice note, anda boleh kirimkan kepada saya. Voice note anda boleh kirimkan kepada Casey melalui talian 9786 8464 9786 8464 untuk kirimkan voice note anda berkongsi pengalaman misteri dalam Misteri Jam 12. Yang pertama pada tengah malam ini, kisah ini datang daripada Shida berkongsi peristiwa yang pernah dialami ketika balik rumah menaiki lift. Inilah kisah Shida. Apa kabar para pendengar Ria? Saya Shida nak berkongsi pengalaman peristiwa yang pernah saya alami di rumah saya. Saya dahulu sewaktu belum berumah tangga, saya menetap tinggal dengan mak bapak saya lah. Rumah mak bapak saya ni terletak di kawasan MacPherson. Casey balik rumah daripada kerja. Casey balik rumah dari kerja sampai dekat kolong blok jam 11 malam. Sedang saya berjalan, saya minum air. Ya, saya buka botol air saya yang tengah jalan ni, saya minum. Kemudian bila saya minum air, sedang saya minum ni, saya tersedak. Dalam beberapa saat setelah saya tersedak beberapa kali, ada orang pun sama, saya dengar suara tersedak dekat belakang saya. Lalu saya toleh belakang, saya cari siapa yang tersedak dengan saya ni. Boleh pula tersedak sama-sama. Tapi tak nampak orang, Casey. Kemungkinan orang tingkat atas, tingkat 2, tingkat 3 kadang-kadang boleh dengar lah, Casey. Dalam malam tu sunyi. Saya pun teruskan perjalanan pergi dekat lift. Tekan butang lift, nak tunggu lift turun bawah, saya pun berdirilah. Lift pun sampai tingkat 1, saya masuk dalam lift, tekan rumah saya di tingkat 8. Pintu lift tertutup, lift dalam perjalanan naik atas. Saya berdiri betul-betul depan pintu lift. Belakang saya ni kosong lah sebab saya seorang dalam lift. Sedang saya berdiri, tiba-tiba mendengar Ria 897 FM. Saya ternampak sesuatu yang amat menakutkan sangat-sangat. Lift turun bawah, pintu lift terbuka. Dalam lift tak ada orang, masuk lift, tutup lift, tekan tingkat rumah saya tingkat 8, pintu tertutup. Saya berdiri betul-betul depan pintu. Tiba-tiba dekat belakang saya, Casey, ada orang batuk kecil. Casey, bila saya toleh, saya ingatkan ada orang. Sebab bila dia batuk, Casey, betul-betul dekat belakang saya. Saya toleh ke belakang, tidak ada sesiapa pun yang ada di belakang saya. Pendengar Ria 897, sampai tingkat 8 rumah saya keluar bergegas pergi ke depan pintu rumah. Bila depan pintu rumah tengah nak buka pintu, tiba-tiba saya dengar orang dekat dalam buka. Selalunya mak saya lah yang buat macam tu. Ya, mak saya tahu saya balik pukul berapa, dia akan standby, kadang-kadang terlelap. Bila dia dengar orang buka pintu, dia akan bangun
dan dia akan teruskan. Bayangkan berada di 897 FM. Jadi mak saya ni buka pintu, ketak. Saya buka pintu pagar depan. Ya, tengah buka pintu pagar, mak pun buka. Saya sebenarnya dalam keadaan ketakutan, tapi saya tak nak tunjukkan kepada mak saya. Saya pun masuk dalam rumah. Kemudian mak saya berdiri depan pintu, Casey. Berdiri depan pintu, dia sedang baca ayat kursi. Kemudian dia kata, ambilkan mak air sekarang, air putih. Cepat, air putih. Saya pun ambil segelas air putih. Mak saya masih membaca lagi. Celup tangan dalam air putih gelas cawan tu. Dia renjis depan rumah beberapa kali. Yang ini sebelum saya teruskan hiburan dan juga kita akan ketahui adakah saya akan keluar ataupun tidak. Yang ini datang daripada siapa di sini yang sedang mendengar ni ada pelihara makhluk seperti burung di rumah. Ada orang mempunyai hobi pelihara burung. Nanti kisah tu akan saya kongsi dengan anda sekejap lagi. Ini berkenaan dengan kalau anda ada pelihara makhluk burung, nanti katanya di sini saya akan ketengahkan kisah ni sekejap lagi. Tapi sekarang kita jawab voice note dahulu yang telah pun menghubungi saya di talian 6691897 ataupun anda boleh voice note saya di 97868464 97868464. Selamat tengah malam kepada DJ Casey dan Penggaria 897. Saya Marcos Joel Serawakian. Sekarang menetap di Kuala Lumpur. Pada malam ini saya ingin berkongsikan satu pengalaman saya yang paling tidak dapat saya lupakan semasa saya menetap di asrama di Sekolah Rendah SK Tanjung Bijan, Seri Aman, Sarawak. Waktu tu macam biasa, lepas habis belajar pukul 9 malam, semua pelajar asrama lelaki dan perempuan akan ke kantin untuk minum malam sebelum tidur. Lepas tu baru kita orang pergi ke asrama masing-masing, ke asrama lelaki. Jadi kita tidak tahu pada waktu itu di rumah panjang yang berdekatan dengan asrama ataupun sekolah kita orang ada kematian. Untuk pengetahuan para pendengar yang bukan berasal dari Sarawak, biasanya kaum Iban di Sarawak yang lebih-lebih lagi yang menetap di rumah panjang, jika ada kematian kita tidak dibenarkan untuk berpesta pora, bermain gitar, menari, menyanyi dan sebagainya. Ini akan membangkitkan roh orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kita tak sedar ada orang mati di rumah panjang pada waktu itu. Okey, macam biasa budak-budak sekolah rendah memang agak nakal waktu tu. Kita orang menyanyi, menari, bergendang dinding, bergendang loka. Macam biasalah. Lepas tu kita tidur sebab penat. Okey, lepas tidur saya tiba-tiba dikejutkan oleh rakan-rakan saya. Marco, cepat bangun sebab ada hantu. Dia cakap. Saya punyalah cemas. Saya lari, saya lompat dinding pergi ke sebelah. Sebab asrama kita orang ni ada 3 bahagian dibahagikan. Jadi saya melompat ke sebelah dan semua murid-murid berkumpul dekat satu ruangan yang pada masa yang sama. Waktu tu tengah sempit-sempit. Dan saya bertanya, kenapa mengejutkan saya tidur seperti itu? Saya cakap kepada rakan saya, dan mereka menceritakan ada orang yang nampak hantu. Ada satu makhluk ni tengah tergantung di tingkap asrama kita orang, tengah bergayut. Jadi diorang spray pakai reset nyamuk, dan hantu tu mengamuk dan naik ke tingkap sebelah. Waktu tu memang agak seram lah. Semua pelajar asrama berkumpul. Lepas berkumpul, dan tiba-tiba kita boleh dengar, asrama kita ni memang asrama kayu lah, kita boleh dengar ada benda lari dalam asrama kita orang. Pusing. Lepas tu dekat luar asrama pun benda tu lah. Boleh dengar kisi benda tu macam tu lari di luar asrama. Kita punyalah cemas dan terdengar ketukan di bawah asrama kita orang. Tuk 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 tuk. Dari bawah asrama kita dengar ketukan. Dan benda tu macam lari dalam asrama. Benda tu macam lari di dalam asrama kita orang. Lepas tu kita tak boleh tidur, pesengkan mata sampai pukul 3 pagi. Lepas kepetatan kita orang pun tidur. Lepas tu keesokan hari
sebagainya. Kita pergi ke bawah asrama sebab dekat bawah asrama kita orang ni becak. Sebab baru lepas hujan, kita boleh nampak tapak kaki benda. Satu benda tapak kaki memang besar, satu pemeluk di bawah asrama kita orang. Itulah kisah pengalaman saya semasa saya menetap di asrama di Sekolah Rendah SK Tanjung Pijat, Seri Aman. Pengalaman yang paling tidak dapat saya lupakan. Selamat tengah malam kepada pendengar 897. Salam Momok dari Kuala Lumpur. Terima kasih pada anda. Wow, ini berkenaan di Sabah Sarawak. Kisah-kisah Sabah Sarawak ni ada kalanya memang menyeramkan kalau kita cuba bayangkan situasi kawasan rumah Sabah Sarawak ni ada rumah panjang ada juga sejarah-sejarah yang menakutkan. Dan saudara, kita akan ikuti pesanan-pesanan berikut ini. Saya janji saya akan lari sekejap keluar. Malam ni saya akan buat 2 cerita saja, tak banyak 2 cerita luar konti. Saya sekarang akan putarkan mungkin 2 lagu. Saya akan lari ke tempat dan tempat yang dimaksudkan. Saya akan berada di sana dan kemudian selepas tu saya akan kembali ke konti untuk sambung sampai pukul 2 pagi. Jadi jangan ke mana-mana. Misteri Jam 12 luar konti akan kembali sebentar nanti. Kawan semua, para pendengar 897 FM, Casey kini berada di luar konti untuk malam ini cukup istimewa. Saya berada di belakang Mediacorp. Saya tak nak beritahu lebih tepat lagi kat kawasan mana. Dan kisah ini yang saya nak ceritakan ini berlaku dikongsi oleh 2 orang pengirim berkenaan dengan kawasan belakang Mediacorp ini. Dan inilah saya nak ketengahkan. Saya berada dekat luar dan ini adalah rumah kolonial. Rumah kolonial yang didiami oleh mungkin pekerja-pekerja dari luar negara, expat kan, tinggal dekat sini. Dan saya berada dekat kawasan yang memang cukup sunyi dan gelap. Jadi saya hanya seorang diri di sini. Bulan sekarang ini sedang mengambang. Ini bulan mengambang, dapat lihat. Dan saya akan mulakan kisah. Tapi sebelum tu, kepada anda yang sedang mendengar Ria 897 FM, Casey berada di luar konti sekali lagi untuk Misteri Jam 12 Special. Jadi saya akan duduk dekat sini untuk berkongsi kisah. Jadi harap anda dapat mendengar sambil menghayati kisah yang diceritakan. Awal tadi dari konti, saya lari datang kemari. Penat termengah-mengah. Niat di hati sambil berjalan bercerita. Tapi nanti akan mengganggu pernafasan saya. Saya rasa lebih baik saya duduk dan berkongsi kisah. Dan sebelum tu saya akan berdiri untuk tunjukkan anda sedikit sekitaran kawasan ini. Jom ikut saya. Misteri Jam 12 luar konti. Okey. Keadaan di luar ni seperti yang anda lihat memang gelap. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ini anggaplah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Saya dari tadi okey. Jadi kembali pada kisah yang diceritakan ini. Lutfia berkongsi pengalaman yang diketengahkan. Jadi setelah dia mengajar, selalunya setelah saya mengajar anak-anak majikan saya tuition ni, saya akan duduk berborak-borak dengan mereka sekejap lah. Dan mereka akan tanya saya soalan-soalan tidak ada kena mengenal dengan tuition lah. Dan kita akan berbual dan saya akan tanya tentang apa yang mereka buat di sekolah dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, tiba-tiba salah seorang, ada 2 anak majikan salah seorang daripada anak majikan ni tanya saya. Dia tanya, kata, Miss Lutfia, do you believe in ghosts? Dia tanya pada saya. Kemudian saya tengok dia, kenapa kau cakap macam tu? Kau pernah nampak hantu ke? Dan kemudian dia tengok kakak dia tengok dia. Kemudian kakak dia kata, our house, I think there's something here. Rumah kita terasa ada sesuatu dekat sini. Kemudian saya hanya katakan, oh, there's nothing here, it's just your feeling. Tak ada apa-apa kat sini, ini cuma perasaan kamu saja. Saya kata pada pelajar saya ni lah. Dan belum sempat saya terus berborak panjang. Kena gigit nyamuk katanya belum sempat saya berborak panjang, mak pada budak ni pun keluar dan menyuruh anak-anaknya simpan barang lah untuk berus gigi sebelum tidur. Jadi saya pun berdiri. Kemudian salah seorang daripada anak majikan yang lelaki ni lah, yang berusia 8 tahun ni, datang dekat saya. Dia kata, Miss Lutfia, be careful, the lady outside is waiting for you. Kemudian saya tengok dia, you always like to disturb me.
Saya kata pada anak majikan saya. Kemudian kakak dia pun sambut. Kakak dia kata, "Oh no, Miss Lufia, we're not joking." Tiba-tiba mak dia marah. Mereka dua pun lari pergi ke tandas untuk berus gigi lah. Saya pun beritahu mak dia terima kasih dan saya pun tinggal. Bila saya keluar daripada rumahnya, saya nak tunjukkan anda sedikit gambaran bagaimana rumahnya. Ini bukan rumah dia lah, tapi kebanyakan rumah-rumah dekat sini bentuknya macam ni. Sekejap, aduh. Nampak? Okey, jadi saya ceritakan. Kita tengok sana sekejap ni. Jadi apa yang berlaku? Pengalaman yang diceritakan bila saya keluar daripada rumah majikan saya ni, saya berdiri dekat luar, tiba-tiba ada angin tiup tau Casey. Angin tiup agak sepoi-sepoi melepasi bahagian telinga dan bahu saya. Saya jalan keluar dan saya mula bau harum. Ya, bau yang mungkin agak menyeramkan, tapi saya dah biasa sebenarnya datang sini untuk ajar tuition. Dah beberapa kali saya datang. Jadi saya pun keluar jalan macam biasa. Tengah jalan macam biasa, tiba-tiba saya dengar orang panggil saya. Lutfia. Saya pun macam dia mesti anak majikan tu yang nak takut-takutkan saya. Jadi saya pun toleh ke belakang. Saya panggil dia Max. Max, are you trying to disturb me, Max? Dan langsung tak ada orang jawab tau. Saya rasa takut, Casey. Waktu tu saya langkah ke hadapan. Saya terus berjalan perlahan-lahan dan sampailah saya berada dekat laluan untuk turun ke bawah dan pergi ke main road untuk pulang ke rumah. Jadi waktu tu jam 9 lebih malam. 9 lebih malam sedang berjalan. Jadi kemungkinan Lutfia sedang berjalan dekat kawasan. Jadi mungkin dia keluar daripada rumah ni. Dia keluar, dia jalan dan kemudian ada nampak ni. Di jalan raya ni gelap berani Lutfia. Jadi kata Lutfia, sedang saya berjalan, saya rasa takut tau. Bulu roma meremang seperti ada sesuatu yang tak kena. Jadi pada waktu itu saya nampak ada orang lain sedang berjalan dekat laluan jalan raya ni di hadapan saya. Jadi saya tengok, ada orang lah, selamat ada orang. Saya pun mempercepatkan langkah saya, kata Lutfia. Daripada berjalan perlahan, saya cuba mempercepatkan langkah saya dan saya kejar orang yang kat depan tu lah. Saya jalan makin laju tau Casey, makin laju. Tapi yang saya heran, saya jalan makin laju, jarak saya dengan perempuan yang dekat depan saya ni tak dekat-dekat, tak rapat-rapat Casey. Dalam hati, aku jalan dah laju ni. Laju, tapi tak makin dekat, tak makin rapat dan jarak aku masih sama. Saya heran dan saya daripada jalan saya lari tau Casey, lari. Dan bila saya lari, saya dapati saya juga masih tidak berada dalam jarak yang dekat. Saya berhenti sejenak kerana penat, tercungap-cungap nafas saya. Apabila saya berhenti di sebatang pohon. Ya, betul-betul depan saya ni ada sebatang pohon. Perempuan dekat depan saya berdiri di sebelah pohon tu. Dan kemudian perempuan ni boleh jalan, kemudian dia belok kiri. Dia terus masuk dekat celah-celah pohon yang besar-besar ni. Dia masuk dekat antara celah-celah ni. Dan terus dia tinggalkan kawasan jalan ni. Dia masuk dalam pohon dan dia hilang. Saya terperanjat. Siapa sih tadi? Casey dan juga para pendengar. Apabila perempuan tu dah masuk dekat dalam celah-celah ni, saya pun apalagi mempercepatkan langkah saya, jalan lebih laju untuk tinggalkan kawasan ni. Apabila sedang saya jalan melepasi pokok ni, tiba-tiba dekat dalam celah-celah pohon, saya terdengar suara orang panggil nama saya sebanyak 2 kali. Lutfia! Saya tidak buang masa. Dengan segera saya lari lintang pukang sampailah ke main road. Bila berada dekat main road, dah ada cahaya lampu, dah terang sedikit, barulah saya rasa tenang Casey. Saya tunggu bas untuk pulang ke rumah dan pada malam tu saya memang rasa tak sedap hati sangat-sangat. Dia ada dapat lihat kawasan rumah tu. Jadi kita sambung kisah Lutfia ni yang katanya bila dia sampai rumah setelah dia habis tuition kan, dia balik rumah, dia sampai rumah, katanya Lutfia ni dia rasa tak sedap hati, seperti ada sesuatu yang ikut dia. Tapi Alhamdulillah benda tu tak dapat masuk dalam rumah. Sekejap saya tengok kisahnya lagi Katanya Alhamdulillah benda tu tak dapat masuk dalam rumah saya. Dan walau bagaimanapun, bila saya tengah tidur malam, dekat luar koridor rumah saya kedengaran Casey. Kedengaran telapak kaki orang berjalan ke hulu ke hilir sepanjang malam. Tapi nasib baiklah gangguan ini hanya berlaku sekali saja. Ingat apa yang saya ceritakan pada anda semua. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Ini hanya sekadar hiburan.
Mungkin kisah ni dibuat-buat, saya hanya di luar untuk memberikan satu hiburan yang lain dari yang lain. Kepada anda yang sedang bersama dengan saya, yang sedang mendengar Ria, Misteri Jam 12 pada malam ini untuk saat-saat terakhir ni, saya berada di luar konti. Kebetulan kisah yang diceritakan berkenaan dengan kisah ini dekat luar dan belakang Mediacorp. Jadi sekarang anda boleh ikut saya, kisah yang Lufia ceritakan ini untuk Misteri Jam 12. Baik, jom ikut saya. Jadi sekarang saya sambil-sambil untuk akan bercakap dan berbual dengan anda, dan saya akan talakan kamera di hadapan. Memang gelap dekat sini dan memangnya saya seorang diri, tak ada orang, nampak? Tak ada orang di sini. Okey, sekarang saya sedang berjalan menuju ke arah menetap di rumah sedemikian rupa. Begitu gelap dan sunyi, saya tak pasti bagaimana mereka boleh tinggal rumah macam ni. Ya. Okey. Dan dari hadapan saya ni ada sebatang pohon. Lihat pohon ni besar. Kemungkinan wanita yang dikatakan berjalan tu dia masuk di kawasan sini lah. Ini tak dapat lihat sebab di sini ke apa ni. Inilah kisah yang pertama yang dikongsi oleh Lutfia berkenaan dengan satu kejadian yang pernah berlaku di sini. Saudara, saya ni niat di hati nak kongsi kisah kedua. Ya, niat di hati saya nak kongsi kisah kedua. Akan tapi rasa macam ada petanda-petanda. Saya rasa saya patut belah dari sini. Saya kembali ke konti. Jangan takut, saya lari dalam masa macam ini boleh sampai. Jadi terima kasih kerana menonton live buat seketika. Memang saya nak bawa ke tempat lain, tapi ada baiknya saya hentikan dahulu. Dan jangan lupa untuk terus mendengar Ria 897 FM KC Misteri Jam 12 luar konti secara live. Okay, so saya kena matikan handphone saya dan saya jumpa anda sebentar nanti di konti Ria. Bye bye. Saya lari. Okey. Saya kembali ke konti Ria 897. Minta maaf malam ni agak tergendala tadi. Saya sebenarnya nak buat satu lagi kisah dan saya nak jalan lagi jauh. Tapi itulah baru teringat hari ni hari Khamis malam Jumaat. Dengar cerita ya, selamat tengah malam semua. Ya, tiba-tiba ada orang komen message. Tidit bro, hari Khamis malam Jumaat bro. Kenapalah saya tak terfikir tapi tak apalah. Yang penting sekali saya selamat kembali ke konti. Dan saya akan teruskan kisah pada tengah malam ini. Saya akan cuba buat lagi lah dalam masa terdekat ni. Saya merancang lebih baik lagi. Sebab ini adalah mengejut. Memandangkan kisah yang diceritakan berlaku di belakang. Tadi sedikit sebanyak anda dah tengok gambaran. Dan kisah Lutfia, kalau anda tengok kawasan di rumah kolonial ni memang sunyi, sepi, gelap gelita. Dan Lutfia berkongsi pengalaman awal tadi yang mana katanya dia sedang berjalan ni kan, kemudian dia keluar tu dah rasa tak sedap hati tau, macam ada sesuatu yang tak kena. Dan bila dia keluar dia nampak selalunya kita gitulah, bila kita tengah takut dekat kolong blok nak balik rumah, kita nampak orang jalan, perasaan takut tu kurang sedikit sebab ada orang. Okey, ada orang. Jadi Lutfia gitu pengalamannya, dia nampak ada orang, dia okey ada orang, dia pun langkah laju tu. Dia langkahkan kakinya lebih cepat lagi sebab nak kejar orang tu kan. Jadi supaya jarak tak jauh sangat lah. Yang hairan tu bila dia bergerak jalan dengan laju, dia baru perasan dari tadi dia jalan laju, orang dekat depan tu jaraknya bukan makin rapat masih kekal sama. Dan kemudian orang ni, wanita yang berada di hadapannya berhenti sejenak, kemudian belok sebelah kiri, memasuki kawasan dekat pokok-pokok. Dia masuk dalam kawasan pokok-pokok ni, kemudian hilang dari pandangan. Itu kisah yang pertama dekat rumah kolonial. Kisah selanjutnya ini adalah pengirim kita. Beliau bekerja sebagai seorang food delivery, dan dapat pesanan untuk hantar makanan dekat
Katanya dekat rumah-rumah lama. Dia tak cakap kolonial, dia kata rumah-rumah lama di belakang office KC. Yang ini saya nak bacakan kisah ni. Awal tadi kisah ni sebenarnya nak baca dekat luar tadi. Oleh kerana tengah jalan dia fikir, kami semalam Jumaat rupanya. Dan ini kiriman daripada Amran. Saya menghantar makanan. Ya, saya bertugas dengan sebuah syarikat makanan, restoran makanan segera 24 jam. Jadi dapat pesanan dekat rumah ni pukul 1.35 pagi. Saya ingat lagi 1.35 pagi saya sampai. Bila masuk dekat kawasan tu dalam hati, ada orang tinggal dekat rumah macam ni Kesi belakang tu sunyi, sunyi sepi. Jadi saya tengok, saya pun tak faham sangat tentang kawasan rumah ni. Kalau dekat blok okey lah faham, tengok nombor blok, tengok alamat pintu. Yang ni saya cari, saya tunggang motosikal, saya cari, pusing. Saya rasa jumpalah rumahnya. Jadi pendengar ya, katanya Amran, saya pun keluarkan makanan daripada tempat letak beg makanan ni. Saya keluarkan, saya jalan. Kemudian sampai depan rumah ni, saya tengok, rumah ni ke? Seluruh bangunan rumah ni gelap. Tadi bila saya tunggang motosikal, saya nampak rumah-rumah ni ada lampu bercahaya. Lampu koridor, lampu ada yang lampu balkoni dibuka, ada lampu dalam rumah boleh nampak ada orang. Yang ini seluruh bangunan ni cuma 2 tingkat, tingkat bawah, tingkat atas, gelap gelita gelap gelita. Kemudian saya rasa macam tak sedap hati tau. Salah rumah lah. Sebab tadi bila saya tunggang motosikal, katanya Amran, saya nampak rumah ni terang. Dan saya rasakan, ni rumahnya lah. Jadi bila dah turun motosikal, dah keluarkan beg, saya jalan depan, baru saya perasan, rupa-rupanya ada seluruh bangunan rumah ni tidak ada penghuni. Bila saya nak patah balik, saya dengar bunyi serit, sesuatu yang dihirit. Saya dengar berlaku dekat belakang saya. Apabila saya toleh ke belakang, alangkah terperanjatnya Kesi. Saya nampak dekat tangga ada orang sedang menyangkung. Di tengah menyangkung, dia tengok saya pun pusing belakang. Tanta ini owner dia tak? Mungkin owner dia dalam rumah ni tak buka lampu. Saya pun toleh belakang, saya tengok, perhatikan, saya tengok. Orang yang tengah menyangkung ni tiba-tiba jelirkan lidahnya. Panjang. Lama-lama saya tengok lidahnya sampai dekat bahagian dada Kesi. Saya lari lintang pukang pergi dekat motosikal. Helmet saya sarung. Beg tu saya tak sempat masuk dalam beg. Saya tunggang motosikal, tangan pegang beg makanan, sebelah tangan pegang handle motosikal. Saya tunggang dan sampai atas, baru saya perasan, inilah blok, inilah bangunan, inilah rumah yang saya cari. Turun dari motosikal, saya ketuk pintu, tuan empunya diri buka. Saya hantarkan makanan, kemudian dia kasih saya tip. Saya pun kata thank you. Dia tu pun tutup pintu. Bila saya jalan keluar daripada bangunan yang saya hantar makanan ni, saya toleh sebelah kanan. Bangunan kosong tadi tu rupa-rupanya sebelah Kesi. Sebelah menyebelah. Yang hairan, bagaimana saya boleh nampak rumah yang kosong tu, padahal rumah yang patut saya hantar makanan sebelah saja. Adakah mungkin mata saya dikaburi ataupun kesilapan saya sendiri? Itu dia kisah dikirimkan pada saya dalam rancangan misteri jam 12. Okey, yang ini daripada pengirim kita ini datangnya daripada Muhammad Rizal. Saya dengan isteri saya pada waktu malam Kesi kami pergi adventure. Kesi nak tahu kami pergi ke kawasan mana? Ini dia. Mungkin ada yang pernah mendengar kisah ni. Saya pernah ceritakan kisah ni. Dan kisah ni juga pernah dijadikan sebuah kisah yang mana pernah diceritakan dalam sebuah DVD Misteri Jam 12. Dan beliau berkongsi dengan isterinya pernah memandu pada waktu malam dekat laluan Old Upper Thompson Road. Malam tu saya dengan isteri
buat keputusan untuk memandu masuk laluan dalam Old Upper Thomson Road. Old Upper Thomson Road ni adalah sebuah jalan lama. Jalan baru Thomson Road. Ya, Upper Thomson Road. Jadi, kalau anda pendengar-pendengar yang bukan menetap di Singapura, anda type Old Upper Thomson Road, banyak kisah-kisah seram yang ada pernah diceritakan tentang laluan ini. Tentang laluan Old Upper Thomson Road ni banyak juga kemalangan yang pernah berlaku. Ada beberapa antaranya pelajar-pelajar politeknik yang pernah memandu dekat kawasan yang banyak seleko ni, jalan yang banyak seleko ni, kereta terbabas sehingga meragut nyawa. Ada juga warga emas yang mati dilanggar dekat kawasan yang banyak seleko. Kiri kanan semak samun dan hutan laluan Old Upper Thomson Road. Jadi inilah kisah yang dikongsi sama pada anda semua. Saya mula memasuki Old Upper Thomson Road ni melalui jalan ya dekat dengan sebelum ada kedai-kedai makanan. Jadi saya jalan belakang untuk lalu dekat kawasan reservoir. Mungkin ada yang pernah lalu dekat kawasan ini. Isteri saya dengan saya rasa semangat ke si. Kami turunkan tingkap. Kemudian saya pandu perlahan sangat. Sebabnya tak cuba rasa malam tu sunyi, sepi, tenang. Dan ada kalanya menakutkan. Selepas kawasan makanan, barulah kita akan masuk dekat laluan yang sunyi dan sepi. Sebelum ni kita lalu sebelah kiri hutan-hutan, dengan tak silap saya adalah laluan untuk pergi ke reservoir. Jadi sebelah kanan pula rumah-rumah private lah, rumah-rumah orang. Tapi selepas tu, dekat satu simpang ni kita akan masuk laluan kiri kanan hutan dan semak samun. Dekat sinilah berlakunya satu perkara yang menakutkan. Bila memandu dekat kawasan yang disebutkan ini, sampai dekat bahagian dalam sedikit, saya berhentikan kenderaan. Isteri dengan saya duduk dan saya pun mula cakap pada isteri lah, dekat sini waktu-waktu petang ni nanti banyak tahu ada binatang, antaranya babi hutan lah, kadang-kadang lalu. Dan kalau bernasib baik boleh nampak tapir ada dekat kawasan ni. Jadi isteri saya tanya, abang pernah nampak ke? Saya kata pernah dulu. Pernah nampak binatang-binatang yang disebutkan tadi. Ya, berada dekat kawasan tu. Sedang kita seronok bercakap, berbual, isteri saya kata, bang, berani betul kita dua orang ni ada juga takut-takut. Steady dia jalan sorang-sorang. Kata isteri saya kepada saya, Casey. Kemudian saya tanya isteri lah, awak cakap pasal siapa ni? Isteri saya kata, tu kat depan tu. Awak tengok, berani kan? Dah tempat ni sunyi. Abang cakap banyak babi hutan. Saya pada waktu itu terus naikkan tingkap kiri dengan kanan. Naik. Isteri tanya, bang, kenapa tu tingkap? Bukalah. Gatal lah tangan abang ni, nyamuk. Yalah. Kemudian saya pun memandu. Saya tengok mata isteri saya. Saya tengok mata lagi, tengok depan, tengok mata, tengok depan, tengok mata. Dengar misteri jam 12. Isteri saya kata, bang, slow down. Kemudian saya pun perlahankan kenderaan. Kenapa yang? Tak tahulah, perempuan ni diri dia nak nyeberang jalan ke? Kata isteri saya, perempuan yang dia nampak ni sedang berdiri seolah-olah macam orang nak nyeberang jalan tau. Jadi isteri saya kata slow down, takut perempuan ni jalan dan mungkin kalau kita tak perasan terperanjatlah nanti tiba-tiba kalau dia nak nyeberang jalan. Jadi suami katanya isteri saya ni suruh perlahankan kenderaan, saya perlahankan kenderaan. Saya masih tak nampak Casey. Masih tak nampak perempuan yang isteri saya katakan. Kemudian isteri saya kata, bang, abang pusing balik bang, U-turn. U-turn? Sekarang ni? Abang U-turn bang, cepat U-turn. Saya pun buat 3-point turn lah. Laluan tu agak sempit, saya cuba buat 3-point turn. Sedang saya buat 3-point turn, isteri saya kata, bang, cepat sikit bang. Kenapa dengan awak ni? Bang, cepat sikit. Isteri saya makin marah.
Dah habis 3 pointer, saya pun lalu dan pandu lebih laju daripada kelajuan yang saya masuk ke kawasan itu awal tadi. Dalam perjalanan, isteri saya dengar kumat kamit mulutnya membaca surah Al-Fatihah. Sampailah kita berada di main road. Main road. Saya tanya pada isteri, kenapa dengan awak ni? Abang tak nampak ke perempuan tadi tu? Jadi isteri saya kata, bila perempuan tu pusingkan tubuhnya nak nyembrang jalan, isteri saya suruh saya perlahankan kenderaan. Semakin dekat, isteri saya cuba tengok dan pandang nak tengok wajah perempuan ni. Perempuan ni tidak mempunyai wajah, raut wajah tidak ada. Wajahnya dari dahi sampai ke dagu semua hitam Casey. Hitam, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya plain black figure. Waktu tu isteri saya terus rasa meremang, rasa takut. Itulah yang dia suruh saya patah balik. Sekian. Terima kasih. Baik, saudara silakan 669-11897. Kita bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Hello. Hello Ria, selamat pagi. Silakan 669-11897. Ini daripada Abang Jupri. Abang Jupri kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Abang Jupri suka mendengar rancangan MJ12. Dah bertahun dengar. Kerja malam akan dengar Casey. Kisah Abang Jupri ini ketika memancing pada waktu malam dengan sahabat abang di pantai Changi. Kami berdua sedang memancing. Waktu tu jam 1 pagi. Dan apa yang berlaku, teman abang ni sedang memancing dengan abang. Tiba-tiba kami terdengar bunyi anjing Casey. Pada malam tu bunyi anjing dekat tepi laut Casey, bunyi anjing. Lalu Abang Jupri dengan teman ni, tiba-tiba kita bercakap tentang sesuatu. Katanya, malam-malam macam ni bunyi anjing Aku dengar-dengar orang cakap kalau bunyi anjing malam-malam macam ni, dia tengah kejar benda tu. Jadi benda tu yang kita maksudkan. Ya, benda tu yang dimaksudkan oleh Abang Jupri dan kawannya berkenaan dengan makhluk penanggal. Kita cuma gunakan perkataan benda tu. Jadi kalau waktu malam, lewat malam, terdengar bunyi anjing, kemudian lari keliling-keliling, pusing ke hulu ke hilir, ya, sekumpulan anjing ni kalau nampak, itu bermakna anjing ni sedang kejar makhluk penanggal. Anjing mempunyai penglihatan yang begitu baik dan boleh melihat dan nampak makhluk-makhluk ini. Tidak semua makhluk boleh nampak Casey. Anjing boleh nampak, kucing boleh nampak, ada beberapa ekor ikan dan burung katanya di sini. Jadi apa yang berlaku? Bila kami menegur, anjing tu pun berhenti daripada membuat bising lah. Daripada membuat bising, anjing tu berhenti. Kemudian Abang Jupri katalah, abang pun gurau dengan kawan lah, kata, tu dah balik dah tu. Ketawa lah, kita pun ketawa. Tiba-tiba saya dengan teman saya, kata Abang Jupri, bulu tengkuk kami meremang. Bahagian tangan kiri dengan kanan pun meremang. Kita tunjuk tangan, ketuk tangan aku, meremang. Ini bermakna ada benda yang menakutkan, yang menyeramkan berada dekat kawasan kita memancing di Pantai Changi. Tiba-tiba kami dengar bunyi nyaring. Casey, Pendengaria 897. Waktu tu Abang Jupri dengan teman dah semakin takut. Walaupun kami berdua anak lelaki Casey, kalau berdepan dengan makhluk macam ni memang amat menyeramkan. Abang Jupri dengan teman langsung tidak indah kan, tak nak layan. Kita dapat rasakan macam ada sesuatu di belakang. Langsung tak nak indahkan. Benda tu masih dekat belakang, rasa lagi meremang. Suara semakin nyaring dan semakin kuat. Abang Jupri terus baca ayat kursi. Dalam hanya beberapa potong ayat-ayat kursi yang dibacakan, dapat rasakan benda di belakang tu tiba-tiba hilang. Silakan 669-11897. 669-11897. Berbagai kisah saya terima pada tengah malam ini. Dan ingatlah, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Hello Casey,
Saya Muhammad Smawi Muhammad Yusof. Saya pendengar daripada KL. Kisah saya iaitu penampakan hantu dekat kampung saya lah. Kampung saya dekat Batu Pahat. Benda ni berlaku semasa arwah nenek saya meninggal. Benda ni berlaku masa 2004. Malam masa kebumi tu, hari yang dikebumikan tu, malam tu, time tu saya umur budak-budak lagi lah, dalam sekolah rendah macam tu. Malam tu saya ni rapat lah dengan arwah nenek saya. So malam tu semua orang dah tidur kecuali makcik-makcik lah yang tak tidur. Orang bercerita apa entah membawang agaknya. Jadi saya tak boleh tidur, mungkin sebab saya terkejut dengan kehilangan nenek saya. Kemudian saya rasa gelisah. Lepas tu saya cuba pergi dekat makcik-makcik saya. Diorang boleh pula malam tu cerita pasal hantu lah, orang mati beranak lah, apalah, inilah. Lepas tu saya tak tahu nak buat apa. Saya keluar lah. Lepas tu kampung saya ni, depan main door tu, depan tu tandas tau. Macam ala-ala kampung, tandas luar kan. So belakang tandas tu ada pokok sukun tinggi. Tiba-tiba saya terpandang atas pokok sukun tu. Macam apa benda ni kan. Macam ada satu lembaga. Bagi saya lembaga ni kelakar. Tapi time tu memang seram lah. Dia ibarat macam putih macam telekung, putih besar. Wajah dia senyum, tapi hidung dia panjang macam Pinocchio macam tu. Mata terbeliak. Saya time tu macam terkebir-kebir. Macam apa benda ni nak kejut bapak saya. Saya ni pula jenis yang tak suka kacau orang tidur. So saya cari lah torchlight. Cari. Time tu pula torchlight tak ada Casey rasa. Sampai saya ulang alik, keluar masuk, tengok masih ada lagi lembaga tu. Lepas tu saya dah macam meremang, dah takut. Dengan makcik-makcik bawang tu duk cerita. Saya pun tak nak lah takutkan mereka, cakap yang ada lembaga atas belakang pokok sukun tu kan. So saya pun tidur. Sampailah saya esok pagi, saya tengok macam tak ada apa. Lepas tu bila dah menjaga usia ni, saya buat research. Orang kata pokok sukun ni kegemaran pocong. Tapi lembaga yang saya nampak tu tak nampak macam pocong pun. Itu saja cerita saya, Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas kiriman voice note yang anda kirimkan kepada saya. Yang ini tadi saya katakan nak cerita tentang burung yang dipelihara dalam rumah. Ini dia. Daripada pengirim kita berkongsi lah, dalam rumahnya dia ada memelihara 4 ekor burung yang digantung dekat tingkap dapur dan juga tingkap bilik. Tingkap bilik ada 1 ekor burung, tingkap dapur ada 3 ekor burung yang digantung. Dan apa yang berlaku, burung yang digantung dekat tingkap dapur ni pada satu malam tu buat bising. Dan kebetulan saya sedang mendengar rancangan Casey Misteri Jam 12. Dan tiba-tiba burung saya bising, seolah-olah dalam keadaan macam terperanjat tau. Saya pun pergi dapur lah. Dapur gelap Saya pergi dapur, tengok dekat dapur, burung saya terlompat-lompat kiri kanan, lompat atas bawah. So, asal dengan burung aku ni? Saya pun jalan ke depan, buka lampu dapur. Saya berdiri dekat bawah sangkar ni. Saya buat sarah lah bunyi suara burung ni. Saya tengok burung saya dia lompat-lompat macam rasa gelisah, restless tau Casey. Dan saya rasa bimbang sebabnya burung kalau dalam keadaan sedemikian, dalam tertekan, banyak stres, burung saya ni akan terencat dan kemudian tak akan bunyi Casey. Jadi apa yang saya lakukan, ada kalanya kita perlu ambil burung ni, keluarkan daripada sangkarnya dan letak dekat sangkar lain. Ada kalanya tukar makanan, kasih air. Ada kalanya cuba tenangkan dengan mengambil burung yang tenang ni, letakkan bersama dengan burung-burung yang lain supaya burung-burung yang lain ni dapat melihat burung seekor ni sedang dalam keadaan tenang, untuk tenangkan burung-burung yang tengah pada waktu itu tengah stres. Jadi saya pun masuk balik dalam bilik. Saya matikan lampu dapur. Saya ambil burung saya dekat tingkap bilik lah. Isteri saya pada waktu tu sedang tidur. Saya angkat burung tu, saya pergi ke dapur. Bila sampai dekat dapur, saya ternampak ada orang tengah berdiri bawah sangkar saya sambil mendongak ke atas Casey. Saya terus sembunyi belakang tembok dapur. Kemudian saya cuba jenguk lagi susuk tubuh yang berdiri bawah sangkar burung-burung saya ni, yang mana lampu dapur saya dah matikan. Tidak ada lagi
saya dapat lihat awal tadi. Waktu tu saya dah rasa meremang seram sejuk. Kemungkinan burung saya ternampak sesuatu yang menakutkan. Jadi malam tu saya letak balik burung saya yang okey tu dalam bilik. Saya buka lampu dapur, saya Google burung-burung, ya, binatang-binatang yang boleh nampak makhluk halus. Dan antaranya adalah burung-burung jenis yang saya pelihara. Ini datangnya daripada Salsabila. Wah, nama sedap Katanya, Casey, saya seorang rider. Ya, saya pernah menunggang motosikal saya dengan 3 orang lagi kawan saya. Kata Salsabila, menunggang motosikal di Old Upper Thomson Road. Sememangnya tak ada apa-apa pun saya nampak kat sana. Tak ada apa-apa pun. Ini jujurnya. Berkali-kali lalu dekat situ, tak pernah nampak hantu, benda yang menakutkan tidak. Cuma sunyi sepi lah kawasan tu. Memang tak pernah nampak. Tetapi dia ikut balik. Dia bukan ikut saya, dia ikut kawan saya. Jadi kami pun pulang ke rumah masing-masing. The next day, kawan saya telefon dan katakan, teman saya ni ada mereka panggil saya Sal lah. Sal, semalam dia ceritakan pada saya yang mak dia nampak ada perempuan tengah duduk dekat ruang tamu. Jadi mak dia ingatkan itu adalah kawan saya lah, anaknya yang tengah duduk. Jadi apa yang mak dia lakukan, mak dia dari dalam bilik, mak dia panggil anaknya lah, katanya, Fi. Jadi anaknya yang kawan saya nama Fi ni tengah duduk, langsung tak toleh. Tapi kawan saya dekat bilik sebelah dengar mak dia panggil. Jadi dia pun bangun, keluar bilik. Ya mak. Kau dari mana? Dari bilik mak. Bukankah tadi kau duduk dekat ruang tamu? Kata mak teman saya. Teman saya macam rasa confused tau. Taklah mak, saya dari bilik. Kemudian tak ada apa-apa lah. Mak panggil ada apa mak? Oh, tak ada, mak minta tolong ambil air putih boleh tak? Kepala mak mabuk lah, nak minum air sikit. Jadi teman saya pun pergi dapur ambil air putih. Tengah tuang air, dia nampak mak dia tengah duduk dekat ruang tamu pula. Tadi mak nampak anak kan, sekarang anak nampak mak. Jadi dia angkat minuman tu, dia jalan, nama air. Kemudian mak dia dalam bilik kata, Fi. Dia tulis, Astaghfirullahalazim. Tengok dekat sofa lagi, perempuan yang tengah duduk dari belakang menyerupai mak kepada pengirim ni, ataupun kawan pengirim ni, tidak ada lagi dekat sofa. Dia terperanjat, mak dia masih dalam bilik sedang duduk di atas katil. Dia jalan serahkan minuman tu, mak dia pun minum. Kemudian dia tertanya-tanya, besok pagi itulah dia telefon, katanya, Sal, semalam dia ikut aku balik lah.